Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa, terutamanya kepada Cikgu Siti Nadra binti Muhammad Marzuki sempena kempen membaca bagi tahun 2026. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum Cikgu. Salam. Saya Muhammad Uzza bin Nizali Syam dari TV PSS SK Batu 38. Tanda Cikgu atas pengiktirafan sebagai guru inspirasi pencetus budaya membaca dalam program Nilam bagi tahun 2026. Okey, sama-sama. Terima kasih. Baiklah Cikgu. Apakah perasaan Cikgu menerima pengiktirafan ini? Saya berasa sangat terkejut sebenarnya kerana mendapat anugerah ini kerana saya tidak tak sangka lah dapat sebab kita mengajar seperti biasa tapi ini adalah satu motivasi untuk diri saya juga. Terima kasih. Okeylah Cikgu. Boleh Cikgu beri kata-kata perangsang kepada murid-murid untuk membaca? Okey. Bagi saya membaca ni adalah amalan yang sangat baik ialah kerana membaca boleh memberi kita ilmu lah. Okey. Saya percaya badan kita, kesihatan kita akan pudar, kecantikan pun akan pudar tapi ilmu kita akan kekal di sini. Murid-murid boleh menambah ilmu dengan cara membaca. Itu saja kita punya senjata, kita punya kekuatan untuk kita menempuh apa-apa. Kalau badan kita boleh jadi tak kuat, kita boleh jadi tak sihat. Kalau cantik kita boleh pudar, boleh krepot, boleh ada wrinkles tapi ilmu akan tetap di sini. Itu saja. Terima kasih Cikgu atas kata-kata perangsang untuk kami. Selamat maju jaya buat Cikgu. Okey, terima kasih. Jom kawan-kawan baca dan rekod dalam #membaca budaya cemerlang. Terima kasih.